Kerajaan tak kacau harga diesel dekat Sabah Sarawak sebab takut hilang kerusi kat sana. Baru-baru ni dah hilang apa ni? By using this logic, alang-alang diesel dah naik dekat Semenanjung Malaysia, bukan kepatutnya naikkan sekali dekat Sabah Sarawak. And since kerajaan sekarang ada lagi banyak kerusi dekat Semenanjung, patutnya kita maintain je lah harga dekat Semenanjung. Baru dah betul jaga kerusi dan juga jaga saboter Semenanjung. I nak korang keluar daripada semua konsep konspirasi ni and masuk logik dan fakta. Kita sentuh geografi Sabah dan Sarawak and realiti berapa banyak sebenarnya subsidi yang digunakan dekat Sabah dan Sarawak. Besarnya Sarawak ni hampir sama besar dengan satu Semenanjung. Besarnya Sabah dan Sarawak combine adalah sama besar macam satu Semenanjung tambah lagi setengah Semenanjung. Sabah dan Sarawak lagi besar, lagi luas, lagi banyak tanah, tapi populasi dia lagi kecil. Orang Semenanjung dalam 80%, tapi orang Sabah dengan Sarawak dalam 19%. Engkau bayangkan 19% je orang Malaysia duduk dekat Sabah Sarawak yang lagi besar daripada satu Semenanjung. Jadi apa yang jadi? Untuk mereka yang tak duduk bandar, diorang ni scattered all over the place. Namanya pun banyak tanah, maka mereka ni duduk dalam kawasan bukit buka, pendalaman, ada sungai. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain sangat jauh. Jalan tak cantik macam jalan Semenanjung. Dan jalan tak banyak macam Semenanjung. And keadaan jalan lagi dahsyat daripada Semenanjung. Therefore, diorang kat sana tak banyak yang pakai Myvi, Viva atau Beza. To survive this condition, kebanyakan diorang banyak pakai 4x4 ataupun boot. And ini pakai diesel. And they need a lot of this sebab jauh-jauh tempat dekat sana. Dari Kuching, Sarawak nak pergi Kota Kinabalu, Sabah dalam 15 hingga 20 jam. Kau bayangkan je macam daripada Perlis pergi ke Johor patah balik Selangor. Belum lagi kita sembang yang duduk dekat bandar nak masuk pendalaman, naik 4x4, lepas tu naik boat. Ada yang pergi sekolah pun naik boat. Itu baru kes individu. Belum lagi kita cerita pasal kos logistik barang-barang. Jadi untuk Sabah Sarawak ni, jumlah subsidi yang ditanggung Malaysia untuk Sabah Sarawak jauh lebih sikit. Dan orang dekat sana pakai diesel lagi banyak daripada pakai petrol. Sebab itulah harga diesel dikekalkan untuk dorang. Kita buat rasionalisasi subsidi ni sebab kita nak jimat and tak nak warga asing pakai. Sebab banyak bocor dekat Thailand dengan Singapura. Jadi kita banyak jimat dekat Semenanjung pun dah kira big points dah. Duit yang jimat ni pergi pembangunan, pergi ke pendidikan, pergi kepada kesihatan. And kita masih lagi boleh pakai RM1.99 sebab adanya Budi 95. Akan tetapi ada juga Budi My Subsidi diesel untuk pengangkutan darat, untuk petani dan juga untuk kategori individu. Therefore, I rasa kalau nak jealous sangat ataupun katakan tidak adil kepada Sabah dan Sarawak, korang ingat satu benda je. Pengeluaran minyak paling banyak dekat Malaysia ni adalah daripada Sabah dan Sarawak. Jadi jaga-jagalah sikit mulut tu.